Rendang hijau rasa lemak. Makan banyak, perut semak. Tak isi dia sekali. And then makan. Sangat puas hati. Maksudnya susah nak bercakap. Masukkan bawang merah, masukkan bawang putih, masukkan sedikit lengkuas, masukkan sedikit halia, masukkan kunyit hidup, masukkan serai, masukkan cili padi, masukkan sedikit air. Sekarang kita nak tambah lagi cili hijau sebab kita buat rendang hijau, so memanglah banyak guna cili Masukkan minyak masak. Okey, so sekarang kita boleh masukkan dah. Letak sedikit garam dulu masa tengah tumis ni. Masukkan asam keping. Okey, dah pecah minyak ni. So sekarang kita boleh masukkan cendawan kobis bunga. Biasa saya sebut ni ayam sebab ni adalah ganti ayam yang paling sesuai. Walaupun dia cendawan, tengok. Dia nampak macam isi ayam tau. Sebab tu walaupun cendawan, nama dia cendawan kobis bunga, tapi dia macam isi ayam ya. Next kita masukkan santan pekat. Tambah lagi air sedikit. Tambah kerisik. Kacau dia sampai dia sebati dan biar dia masak slow je sampai dia pecah minyak lagi. Kali kedua. Masukkan garam, masukkan gula. So masukkan serbuk perasa cendawan lah. Okey, ni selepas 1 jam lebih kita kacau dia slow. Dapat hasil yang dah dry, pecah minyak cantik dah. Okey, sekarang kita masukkan daun kunyit, daun limau purut. Saya dah tambah sedikit cili flake. Lepas tu kita kacau dia. Sekejap je, tak perlu lama. Ni dia. Nampak pun cantik ni dia. Kita punya rendang dah siap masak. Dia punya texture like this lah. Very nice. So korang semua pun boleh juga cuba resepi ni masa raya ataupun open house nanti. Boleh nampak ni kita punya rendang. Isi dia nampak ni So nice. Jom kita rasa sekarang. Sedap makan macam tu, tapi I nak rasa juga dengan lemang. Dengan ambil kuah dia sikit. Letak isi dia sekali. And then makan. Sangat puas hati. Maksudnya susah nak bercakap. Selamat Hari Raya. Bye. Sehijau Ramadan.